filem remake daripada filem seram Malaysia yang terkenal lah, iaitu Munafik daripada Samsul Yusof lah sebelum ni. Jadi dia telah di-remake oleh Indonesia. Jadi jom kita tengok dia punya first look lah ataupun teaser dia dulu. Let's go. Horror fenomenal nombor 1 Malaysia. Tapi Allah malah meninggalkan saya. Baik shot dia. Apa salah saya, Ustaz? Acha? Kenapa saya ditinggalkan, Pak Ustaz? Acha. Weh. Ada Adam yang ni kan? Kelihatannya Wow. setan manusia. Wih, baik. Weh, ni gempak tadi. Subhanallah ya amma yushrikun yusabbihu lahu ma fis samawati wal ardh azizul hakim bismillahirrahmanirrahim. Jangan pikir kalian akan menang, manusia. Munafik melawan Iblis. Okey. 2026. Aku boleh cakap dia nampak agak promising lah. Remake dari Indonesia, filem Munafik ni. Pelbagai shot, lepas tu ada efek. Lepas tu aura Ustaz Adam tu pun nampak macam jadi juga. Muka dia macam dah ala-ala Ustaz Adam juga. Jadi, tapi apa yang buat menang lah cerita ni, Acha Septriasa lah bang. Okay, jadi Acha Septriasa bawa watak yang kena rasuk. Jadi kita sama-sama saksikanlah nanti adakah remake ni berjaya menambat hati penonton. Apa pandangan korang yang dah saksikanlah dia punya first look ni. Tapi tak apa-apa pun kita tunggulah dia punya teaser ke dia punya official trailer lah kan. Okay. Jadi apa pandangan korang dengan first look ni? Jangan lupa komen dekat bawah ni. Okay.